Hai kawan-kawan, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi kita hari ni. Macam biasalah kat channel O Horror Story. Untuk kawan-kawan yang selalu mai tengok dan bagi support kat channel O Horror Story ni, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kita semua sihat-sihat selalu dan dimurahkan rezeki selalu, insya-Allah. Sebelum tu, yang mana belum subscribe lagi tu, macam biasalah, tolong tekan butang loceng dan subscribe dulu nah. Harap kawan-kawan semua boleh tolong naikkan subscriber channel ni, bagi channel ni berkembang cepat sikit. Dan saya pun lagi bertambah semangat nak kongsi kisah-kisah seram untuk hampa semua kat luar sana. Baiklah, tanpa buang masa lagi, malam ni saya nak bawa satu kisah yang ke-17. Kisah ni pasal kisah benar juga. Kisah pasal misteri penghuni Bukit Dinding di Lenggong, Perak. Kisah ni dihantar oleh salah seorang kawan kita melalui Telegram. Kisah ni kisah betul, atas pengalaman kawan dia sendiri. Jom saya tolong ceritakan. Kalau sembang pasal bunian ni, dari dulu lagi, kisah depa ni memang duk belegak dalam hidup orang kampung je. Ada yang kata pernah nampak, ada yang kata pernah bertegur siapa. Tapi ada juga yang tak sedar, depa sebenarnya pernah tolong makhluk yang bukan manusia tu. Apa yang aku nak cerita ni, jadi lebih kurang 20 tahun lepas. Satu pengalaman sahabat baik aku, yang sampai lah ni, bila aku duk teringat balik apa yang dia cerita, bulu roma aku naik sendiri. Pada malam tu, lebih kurang pukul 11 malam, kawan aku dengan bini dia naik bas dari hentian Duta Kuala Lumpur, nak balik rumah depa lah, di Lenggong, Perak tu. Dalam bas tu sunyi je, penumpang pun tak ramai mana. Dia dengan bini dia duduk kat kerusi nombor 2 dari belakang. Tak lama lepas tu, naik 3 orang budak muda. Rupa mereka elok je, kemas, nampak macam sebaya. Umur mereka dalam lingkungan awal 20-an kot. Mereka duduk kat kerusi paling belakang sekali, betul-betul kat belakang kawan aku tu. Sepanjang jalan tu, adalah kawan aku sembang sikit dengan depa. Depa ni ramah, tutur kata pun elok je. Bila kawan aku tanya, depa kata tinggal kat kampung Batu Dinding. Kawan aku pula duk kat Batu Puteri. Jarak kampung depa lebih kurang 10 km je. Bila dekat-dekat pukul 3 pagi, bas lalu dekat kampung kawan aku tu. Kawan aku minta driver bas tu berhenti tepi jalan je, sebab dari situ lebih dekat nak balik rumah. Bila kawan aku dengan bini dia turun, 3 budak muda tu turun sekali. Bas pun jalan, tinggal depa kat tepi jalan yang sunyi tu. Lepas tu, salah seorang budak muda tu mai dekat kawan aku. "Pakcik, boleh ke pakcik tolong hantar kami balik Sat? Rumah kami masuk kat dalam sikit. Jalan gelap. Kami macam rasa takut sikit." Nada suara dia macam risau betul. Kawan aku tengok muka mereka bertiga. Dalam gelap malam tu, mereka nampak macam budak baik-baik. Tambah pula, waktu dah lewat pagi. Kawasan pun sunyi. Kawan aku pun setuju nak tolong. Lepas bini kawan aku tu masuk rumah, dia pun start enjin kereta dan bawa mereka menuju ke kampung Batu Dinding. Tak jauh mana pun. Sampai je kat hujung kampung, mereka minta kawan aku masuk satu jalan kecil dekat surau lama tu. Jalan makin sempit. Dalam lebih kurang 400 meter, jalan tu bertukar jadi tanah, berlumpur. Tiba-tiba, seorang budak muda tu bersuara, "Cukup sampai sini je pakcik. Jalan dah lecah. Takut kereta pakcik kotor." Kawan aku pun bentikan kereta.
Depa bertiga turun. Kawan aku bersalam dengan depa bertiga. Depa pun ucap terima kasih. Lepas tu, depa jalan masuk ikut dalam gelap hutan tu. Masa kawan aku nak undur kereta, timbul rasa kesian pula. Macam manalah depa nak jalan dalam gelap macam tu. Kawan aku pun pasang lampu tinggi, niat nak suluh sikit jalan bagi depa nampak. Tapi, bila cahaya lampu tu suluh kat depan, kawan aku terkejut. 3 budak muda tadi dah tak ada dah. Tak ada bayang. Tak ada bunyi langkah. Tak ada langsung kelibat depa. Padahal baru beberapa saat lepas depa ada je depan mata dia. Tak masuk akal langsung. Tak logik. Takkan depa boleh hilang macam tu je. Kawan aku tak tunggu lama. Terus balik rumah. Tapi malam tu, hati dia tak sedap. Fikiran dia asyik duk ulang benda yang sama je. Esoknya, dia teringat sepupu dia yang tinggal dekat dengan kampung tu. Rumah dia memang rumah paling hujung. Kawan aku pun pilah jumpa sepupu dia tu. Kawan aku tanya, lepas rumah hang tu, ada lagi ke rumah masuk kat dalam? Sepupu dia jawab, tak ada dah hai. Rumah aku yang paling last pun. Belakang tu, terus Sungai Perak. Bila kawan aku cerita pasal kejadian malam tadi, muka sepupu dia terus berubah. Hang bukan seorang je yang kena. Orang lain pun pernah hantar mereka balik. Sepupu dia pun mula cerita pula kejadian beberapa minggu sebelum tu. Satu malam, sepupu dia pelik tengok sebiji teksi masuk kat dalam kampung. Sedangkan rumah dia, rumah yang last sekali. Bila teksi tu nak keluar balik, sepupu dia tahan. Uncle, hantar siapa kat dalam tu? Pemandu teksi Cina tu jawab, hantar 3 orang amoy. Cantik-cantik mah. Rumah besar-besar dalam sana. Sepupu kawan aku terus terdiam. Sebab lepas rumah dia, mana ada apa-apa dah. Cuma ada bukit dinding menghadap Sungai Perak je. Jadi, siapa sebenarnya yang pemandu teksi tu hantar malam tu? Cerita ni tak berhenti kat situ je. Orang kampung memang lama dah duk cerita benda-benda pelik sekitar bukit dinding tu. Pernah seorang pakcik tu tengok bini dia duk menebah kebun getah sambil bersembang elok je. Bila dia tanya bini dia sembang dengan siapa, bini dia jawab, ada makcik tua lalu nak bagi telur itik. Hakikatnya, laki dia tak nampak siapa-siapa pun. Ada juga kisah bini bekas imam kampung. Arwah laki dia selalu nampak bah benti kat hentian situ. Nampak anak-anak muda bangun nak turun dari bah tu. Tapi, bila bah jalan, tak ada siapa pun yang turun kat hentian tu. Kat surau lama pula, orang selalu dengar suara orang mengaji. Walaupun surau kosong. Ada yang dengar sahutan amin kuat, macam ramai orang duk semayang sekali. Kadang-kadang masa semayang berjemaah, depa rasa ada orang lain kat sebelah. Tapi lepas salam apa semua, lenyap macam tu je. Jadilah ni aku nak tanya balik hampa, siapa sebenarnya 3 budak muda yang aku hantar malam tu? Bunian? Penghuni Bukit Binding? Atau apa? Jawapan dia, ikut hampa semua nak percaya ke? Tak mau percaya ke? Suka hatilah. Aku pun tak tahu. Demikianlah kisahnya, iaitu misteri penghuni Bukit Dinding di Lenggong Perak. Kita jumpa lagi lain kali dengan cerita lain pula. Hampa jangan terlepas nah. Apa-apa pun,
jangan lupa tekan butang loceng tu dan tekan subscribe sekali supaya hampa tak ketinggalan cerita-cerita baru yang saya nak update nanti. Terima kasih banyak kat hampa semua sebab sudi mai tengok video-video dari channel Oh Horror Story. Kita jumpa lagi kalau hampa semua masih berani. Assalamualaikum. Bye. Haha.